Liza faham ramai sangat yang ada masalah untuk ikat batu diamond ni sebagai inti bunga. Nampak tak? Kebanyakan yang ada masalah tu macam ni, leher diamond tu terkehil. So diamond tu tak facing up tegak cantik. Okey, jom Niza tunjuk. Niza gunakan diamond 6mm. Saiz yang biasa Niza guna, dan juga dawai copper 0.4mm. You all boleh pilih lah warna apa-apa pun. Okey, macam ni caranya. You all potonglah dawai copper tu ikut ukuran yang korang nak. Biasanya dalam 16 ke 17 cm Niza potong. You all kena double looping dia, nampak tu. Niza masukkan, lepas tu Niza masukkan lagi sekali. Korang tengoklah banyak-banyak kali, then you get the whole idea how Niza buat. So nampak dia memang problem sikit masuk, bukan problem lah sebab Niza nak tengok kamera kan. So Niza suka guna dawai copper, jangan guna dawai stokin sebab dia lagi lembut dan juga dia tak bersalut. Kalau you all guna dawai stokin, bila korang tarik tu dia punya salutan tu akan tertanggal. And then you all pintalah sampai ke bawah. Niza ni backward sikit, Niza pintal dari atas tau. Niza ini cara Niza lah. So nampak dia elok, tegak, berdiri, tak terkehil pun dia punya leher. Actually ada lagi satu method, kalau you all nak nanti Niza tunjukkan satu lagi method. So memang cantik lah diamond ni kalau buat inti bunga, kena rajin pintal. So you all nak tutorial apa lagi, bagi tahu Niza dekat ruangan komen. Okay guys, thanks, bye. Beli dekat showcase Niza tau.